hati. Cuba. Tak boleh. Masyarakat pandang hina kat saya. Pandang jijik dekat saya. Semua sebab saya ada masalah ketagihan dadah. Jangan tinggalkan saya. Tolonglah saya. Dunia kini serba maju, jalan pun makin laju. Janganlah tertunggu-tunggu, bersamalah nyanyi lagu. Impian telah terlaksana, kejayaan kini di depan mata. Menyerap musibah bersama, membangun negara tercinta. Pada layak impian, bukannya hayalan. Tercapainya wawasan, menjalin persahabatan. Bangsa biar berlainan adat budaya, bertemu di sini jadi saudara, bersama duka dan ceria. 20 20 20 20 20 Bandar 2020 adalah sebuah bandar teknologi yang dibina di atas sebuah kawasan kampung berhampiran Putrajaya. Tiada kesan cap jari dan dari bukti-bukti yang diperolehi, penceroboh menggunakan taktik yang sama dengan dua kejadian kecurian sebelum ini. Kiong, kenapa? Apa hal? Alah Usop, tadi malam aku punya rumah ada penculik masuk. Kan rumah kau tu ada gunakan penggera. Kenapa? Dah rosakkan penggera tu? Taklah rosak punya. Tapi tu pencuri lagi pandai daripada aku. Itu tentang penggera punya fungsi. Yang aku lagi kecewa sangat itu rantai pusaka aku punya mak pun sudah kena kebas. Ayah Usop, kau ala tahu ke mana bomo yang pandai cari barang hilang punya? Hai, kau ni Kiong. Dalam zaman moden ni pun kau masih lagi nak gunakan helmat bomo. Yusuf masing-masing ada percayaan sendiri. Tak, walau zaman sudah berubah tapi masih ingat lagi itu amalan lama-lama punya. Tak boleh lupa. Aku tahu, tapi biarlah pihak berkuasa saja jalankan tugas mereka tu. Kiong, banyak ke barang-barang kau hilang? Aku pun taklah tahu lagi. Itu aku punya isteri sama aku punya anak sudah kasih periksa lah itu. Alamak. Kenapa? Kiong, kenapa? Ada apa-apa bukti yang kau dah dapat ke? Taklah, aku ingat traktor aku pun kena curi.
Akunya kan apalah hanya tadi. Apa? Dia ingat keretanya tu boleh dipikul pencuri-pencuri tukar. Akiang. Mutu, kau ketawalah puas-puas. Esok kalau mak kau tu masuk pencuri, baru padan dengan muka kau. Baru kau tahu. Aku bukan ketawakan pasal itu. Tapi banyak lagi barang yang berharga. Kenapa pula keretanya itu yang dirisaukan sangat? Dah lah. Nanti aku ni terlewat pula. Sebelum aku terlupa, aku cadangkan kita adakan mesyuarat tergempar sebelum kes jenayah di kawasan kita ni bertambah serius. Nanti aku telefonlah kawan-kawan yang lain dan bagi tahu perkara ni. Dari jadual yang aku tengok tadi, esok malam. Kalau esok malam, bagus juga. Aku pun tak ada ke mana-mana. Kau Mutu, macam mana? Isnin, Selasa, Rabu. Itu ada mengira kah? Atau itu saja alasan kau mau ikut londa punya? Aku kira harilah. Nak tengok sama ada malam esok sesuai atau tidak. Alia, apa mau fikir? Sampai teruk ini macam sekali. Kalau esok mau malam kena londa, kita kasih weekend saja mah. Bukan pasal itulah. Aku nak tahu esok malam ada tak rancangan Gusti. Aku mana boleh tinggal itu rancangan. Macam mana? Segak tak? Wah, ini nak meronda ke ni? Atau nak merambu? Abang jangan buat pasal, bang. Ke situ pula awak ni. Awak ni selalu sangat fikir bukan-bukan. Saya ingatkan je. Ingatkan ke atau memang pakai awak tu yang kuat cemburu? Iyalah tu. Habis tu, nak pergi meronda, ada ke senjatanya? Jangan pede tau. Ini bukan sebarang cota ni. Awak tengok ni cota ni. Awak tengok ni, kalau kena longgar kepala lutut tahu. Lagi satu, cota ni saya dah ubah kekuatannya. Takat jarak 200 meter tu, belum tentu lagi pencuri tu dapat melepaskan diri, tahu tak? Hoi ahoi, kita semua gembira. Barang apa yang boleh dihasilkan dengan rotan dan mengkuang ni? Seni macam mana tu? Nak juga tengok Pak Pandai. Buatlah dulu. Sungai kita, warisan kita. Kebersihan, tanggungjawab bersama. Cantik tak? Setiap hari, kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa
Bahawa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita. Aku dah rasa lain macam je ni. Selalunya kalau aku berperasaan macam ini, memang ada sesuatu yang tak kena. Alamak, simpan je cerita kau tu, Yusof. Kau buat aku bertambah takutlah. Simpanlah, simpan. Betul lah cakap kamu tu Yusof. Ada pula bawa cerita. Ini zaman 2020 tau. Pencuri tersenyum je pandang cerita macam tu. Ini baru dia. Ayah, itu senapang kah? Atau itu meriam pelatapnya? Woi, cakap baik-baik sikit kawan. Ini senapang patah sudah sampai 7 keturunan. Dah banyak yang menjadi mangsanya tau. Itu senapang patah ke senapang gajah? Pratap, mana ni datang idea kau ni yang tak senonoh ni kita ni nak tangkap pencuri tau, bukan kita nak bunuh. Ingat sikit. Aku tembak. Aku tembak. Aku tembak. Sabar Pratap. Pratap, bertenang. Jangan macam tu. Bertenang Pratap. Aku tembak. Aku tembak. Bawa bertenang. Nasib baiklah kamu semua ada. Kalau tidak, dah tentu ada korban senapang ini malam ni. Kau orang pun, lain kali janganlah nak menghalang aku. Kau ni gila apa? Tadi tu kan kucing. Takkan kucing pun kau nak tembak. Aku kira apa? Bolehlah aku tunjuk skill menembak yang ada. Dah lama tak aku tunjukkan tu. Ayah, kasih lupa sajalah itu impian gila kau tu Pratap. Aku rasa ala baik kita taklah guna itu senjata canggih itu. Nanti ala pasai-masai mati ala kena tembak ini malam. Iyalah, betul kata Kiong tu. Weh, ini senapang bukan boleh membunuh pun. Gempa je ni. Oh, gempa je. Kalau senapang tak boleh bunuh tu benda. Ini senapang air lah. Aku campur serbu lada je. Dah lewat pagi dah ni. Jadi kita kena bergila-gila berjaga ni. Ui, bangun. Mana Acik macam ni? Su, bangunlah. Teman ke aku ni? Ui, bangun. Apa pula ni? Masa ni lah kau nak tunjukkan kepada kami skill menembak kau tu. Kau kan ada senapang. Takut buat apa? Pergi je lah. Tak guna punya kawan. Kalau ikutkan hati, nak juga aku tembak lubang hidung muka ni lah. Yang kau ketawa, yang dua ni muka macam kambu sorok ni. Kenapa? Abang ni nak pergi pejabat ke atau baru balik dari pasar? Kenapa pula? Ada apa-apa yang tak kena ke? Memanglah. Baru semalam keluar mengawal kawasan.
Pakai baju pun dah tak betul. Leceh betul lah. Aku rasa sejak kejadian curi tu kat rumah aku tu, bapa aku tu dah buat undang-undang baru. Lepas tu jam pukul 8 malam tak ada siapa yang dibenarkan buka tingkap atau pintu. Kan elok tu, itulah dinamakan beringat sebelum kena. Beringat apa? Dari masuk pencuri baru nak beringat. Itu dinamakan dah kena baru beringat. Aku ingat kan, apa kata kalau kita pula gantikan tempat bapa kita? Maksud kau, kita berkawal? Aku rasa mereka mesti tak ada setuju. Belum cuba, belum tahu. Pertama sekali, kita kena yakinkan mereka dulu yang kita sudah bersedia. Kita belajar taekwondo dari Mr. Henry dulu. Bila kita rasa betul-betul bersedia, barulah kita cakap dengan bapa masing-masing. Aku rasa bapa aku tak ada masalah. Bagus juga ide itu. Tapi, maukah Mr. Henry mengajar kita? Aku rasa tak ada masalah. Sebab Mr. Henry pasti setuju. Sebab tujuan kita tu baik. Tengah hari tadi, Encik Lokman telefon bagi tahu. Kali ni, rumah siapa pula jadi sasaran pencuri tu? Rumah Dr. Gani. Ayo, kita terus berjaga malam. Itu pencuri sudah tukar rancangan. Mereka curi waktu siang pula ke? Yalah, pencuri tu dah tahu kita berkawal waktu malam. Jadi pencuri tu pun tukarlah pula. Pencuri waktu siang, waktu kita semua tak ada rumah pergi kerja. Habis tu, macam mana sekarang? Aku pun tak tahulah nak buat macam mana. Tapi, tadi Cik Lokman kata nak adakan mesyuarat sekali lagi. Ayo, mesyuarat lagi kak? Selamatkan mereka tu. Takkan sorak-sorak, awak boleh lah. Selamat hari jadi, Bas. Saya ada hadiah untuk awak ni. Saya rasa macam nak kena pijak je ni. Saya, hero datang penyelamat. Adik-adik, jangan lepaskan perkembangan baru dalam 20th ABU Children's Drama Series 2025. Setiap Ahad, 10.30 pagi dengan episod yang menarik setiap minggu. Pastikan adik-adik terus bersama perkembangan seterusnya bersama TV2 Dunia Ria. Memandangkan kamu semua nak belajar, saya akan ketepikan soal latihan asas. Saya akan mengajar awak semua teknik menghuman lawan dalam mempertahankan diri. Ingat, dalam keadaan apa pun sekali, apa yang penting adalah fokus. Fokus dengan fikiran yang tenang. Faham tu? Faham, Cikgu. Fokus dengan fikiran yang tenang. Bagus. Sekarang, masa untuk saya melanyak awak semua. Siapa dulu? Ayo, mereka tu mula je bersemangat. Apa orang kata
Hangat-hangat tai ayam juga. Jangan risau. Semua pun akan sampai giliran masing-masing juga nanti. Ya! Aku dah terfikir, mungkinkah Mr. Henry sengaja mengambil kesempatan pada kita? Apalah kau ni, Kevin? Mr. Henry tu penat-penat meluangkan masanya mengajar kau orang. Langsung tak ada terima kasih pun. Iyalah, Kevin. Tak baiklah macam tu. Apa kau orang tak dengar kah? Aku ucapkan terima kasih apa pada Mr. Henry tadi. Masa kita nak balik, tak tahulah kalau telinga kau orang ni dah pekak. Alah kau ni, Kevin. Merungut macam perempuan lah. Biasalah, sakit sikit saja. Cakap saja lebih. Tapi tadi, aku dengar kau lah orangnya yang paling kuat mengerang. Macam ayam nak bertelur. Kuak, 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 kuak. Aku rasa kita angkat sikit-sikit. Mehwah, Mehwah. Mana ini budak sudah pergi? Hayya, hayya. Itu basikal pun sudah hilang ah. Hayya, ini budak sudah tentu main itu basikal dekat taman lah. Wih, wih, wih. Pakcik berdua ni bukankah pemburu anjing gila? Kenapa pula buat kerja lain? Jangan bising dan jangan bagi tahu orang. Kami ni orang lah, pakcik. Kamu ni bijak tak bertempat lah. Masuk, pakcik. Jangan bagi tahu orang kami ni pencuri. Pencuri? Janganlah cakap kuat sangat. Nanti orang lain dengar. Pakcik ni pencuri lah. Hebatnya. Kalau macam tu, kami tak boleh biarkan pakcik berdua. Pakcik pencuri. Mencuri adalah satu jenayah. Takutnya kami. Takutnya. Baik pakcik berdua menyerah. Sebelum kami semua bertindak. Betul tu. Kami semuanya dah lama tak patah-patahkan tangan dan kaki orang ni. Baik pakcik menyerah. Kalau itu macam, aku nak patahkan tangan. Aku patahkan kaki. Saya nak patahkan tengkuk. Saya mau patahkan jari. Aku jari kaki. Aku nak patahkan telinga. Habis tu, aku nak patahkan apa lagi? Nampaknya mereka semua ni bersungguh-sungguh. Kita tak boleh mengalah kita saja. Kita kena melawan. Ingat kawan-kawan semua, pesan Mr. Henry. Dalam apa jua keadaan kita, mesti bertenang. Wah! Tak guna punya Kevin. Bagi orang lemah semangat je.
anda bayangkan hidup tanpa air bersih? Air bersih sangat penting dalam kehidupan. Membekalkan air bersih kepada anda adalah tanggungjawab operator air. Operator air berusaha untuk memastikan anda mendapat akses kepada air bersih untuk kegunaan harian. Namun, tanggungjawab ini tidak mudah. Banyak cabaran serta kekangan yang operator air hadapi. Bagi membekalkan air bersih yang selamat secara berterusan, operator air perlu membina dan menambah baik infrastruktur bekalan air serta membuat penggantian beribu kilometer paip usang. Namun, banyak perancangan pembangunan infrastruktur tidak dapat operator air laksanakan. Mengapa keadaan ini terjadi? Keupayaan kewangan terhad membantutkan perancangan operator air. Ini berlaku kerana tarif air sedia ada tidak dapat menampung kos pembekalan air bersih kerana telah lama tidak disemak. Saban tahun, kos pembekalan air bersih kian meningkat disebabkan peningkatan kos elektrik, bahan kimia, penyelenggaraan serta kos pembangunan infrastruktur. Jika berterusan, keadaan ini berkemungkinan boleh merisikokan nikmat yang bakal diwarisi generasi akan datang. Maka, tarif air yang munasabah amat penting untuk operator air laksanakan kewajipan mereka. Ini adalah penting untuk operator air terus membekalkan air bersih untuk generasi akan datang. Jangan risau, tarif air yang disemak adalah munasabah dan penggunaan air yang berhemat akan mengurangkan bil air anda. Jadilah pengguna yang bijak demi kelangsungan masa hadapan. Air, nadi kehidupan. Laut kita, khazanah yang tidak ternilai. Tapi ia sedang diancam. Aktiviti haram, pencemaran dan pencerobohan, semua ini menggugat sumber perikanan negara. Anda boleh menjadi ejen perubahan. Laporkan segera kepada Fishcom di talian yang tertera. Di Fishcom, setiap aduan anda direkod, disahkan dan dihantar terus kepada pasukan penguatkuasaan. Fishcom terima 1 kali aduan berkenaan vessel nelayan didapati memasang bubu naga. Tindakan segera diambil demi melindungi laut dan memastikan keterjaminan makanan buat negara kita. Fishcom, salurkan aduan anda hari ini kerana sumber laut kita, tanggungjawab kita semua. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Ahli Parlimen Lebah Pantai, Merakam Menteri Komunikasi. Saya ingin ambil kesempatan ini untuk ucapkan selamat tahun baru dan semoga tahun 2026 kita kekal cergas, negara berada di landasan yang betul, ringgit semakin kukuh, ekonomi semakin sihat, kita mempunyai lebih banyak peluang sebagai rakyat untuk menceburi bidang-bidang yang boleh memajukan diri dan keluarga, masyarakat serta negara dan